korang tu yang tengah buat video, tengah buat content, tengah nak jadi affiliate, benda yang wajib korang ada ni. Okay, sekarang ni korang dengar kan suara macam bising. Nanti kita try install mic ni. Okay, kita nak try tengok sejauh mana kebekasan. Okay, memang sengaja ambil warna pink, perempuan kan. So kita akan try Mic dari mana? mic ni daripada brand ni tau. Daripada brand ni. Sebab kita memang dah banyak beli mic, tapi nak cuba brand ni okey tak, power tak, harga berpatutan tapi okey ke tidak. Itu yang penting Okay, jom kita try. Sekarang ni suara macam ada bising sana sini kan. Kita try install. Lagi satu, korang just tengoklah kalau korang pakai iPhone, cocok iPhone. Kalau Type C, cocok Type C. Okay, jom kita try install. Okay, testing. Dalam ni semua dia dah bagi dah complete. Siap dah ada charger. Korang dapat 2 mic. Cuba. Cuba laki kita pergi jauh sikit bawa ni. Kita yang pergi jauh. Kita yang kena pergi. Jauh sikit lagi. Lagi berapa jauh mic ni boleh Berapa pergi? jauh ni nak pergi ni? Dia tak nak pergi. Macam tak ada bateri je. Lah, dia cakap Ada ke tak ada? tak tahu lah. Pergi lagi. Berapa jauh ni? Rumah jiran tetangga. Dah jauh sangat dah ni. Lagi sikit. Apa dapat lagi? Sudah. Ha? Sudah. Patah balik. Oh, dia nak buat video, kita pula yang kena pula. Okay, macam itulah hasilnya. Dia boleh pergi jauh. Dan korang kalau nak dapatkan yang mana buat content creator, yang buat video affiliate and so on tu, korang boleh dapatkan kat beg kuning.